Halo guys, kalau nak pergi career fair ni, ini ada 3 perkara yang korang kena ingat. Sebab ada kawan dari TikTok dia tanya saya, apa yang kita kena sediakan sebelum masuk ke career fair. Ini berdasarkan pengalaman saya bukan expert tau, tapi saya dah kongsi lah. Okay, first ini adalah pakaian. Pakaian sangat penting, pastikan kemas kalau boleh formal lah. Okay, jangan pakai seluar pendek. Iman tak sopan. Okay ya, so pastikan you pakai smart sikit sebab first impression penting. Yang kedua adalah pastikan korang buat survey pasal company tu. Contohnya company yang you nak apply, Texas Instrument contohnya. You kena tahu apa yang dia buat. Sebab employer pun nak tahu, what do you know about our company? Okay, sebab dia nak tahu you ada minat tak untuk company kita. Kan? Kita pun nak tahu sikit lah kan supaya kita tahu kita boleh match dengan company itu. Okay, yang ketiga adalah pastikan korang sediakan resume siap-siap. Okay, kalau boleh sediakan physical copy ataupun soft copy pun boleh. Okay, pastikan dua-dua pun adalah just in case. Okay, kalau nak hantar resume boleh hantar hard copy lah. Okay, senang sikit kan. Pastikan contact email ni semua jelas ataupun you punya experience pun jelas dan pastikan kalau boleh pastikan dia ATS friendly lah walaupun dia kat sana kan. Mana tahu kan dia pun nak check lagi. So make sure you use the right keywords, itu sangat penting. Okay, so ini 3 perkara yang saya boleh bagilah sebagai nasihat ataupun pengalaman saya. Masih belum daftar lagi, boleh bagi link tu dan daftar sahaja dan boleh pergi Semiconductor Career Fair dan tengoklah kerja apa yang sesuai, boleh apply je. Alright, so all the best to you kepada siapa yang nak cari kerja dan semoga berjaya. Bye bye.